PART-SOI Kad Pekerja Madani 2024 adalah satu inisiatif penting yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia untuk memenuhi kesejahteraan dan kerjaya mereka. Kad ini bukan sahaja bertindak sebagai pengenalan diri, tetapi turut memberikan akses kepada pelbagai insentif termasuk kad kesihatan dalam sektor pekerjaan. Jadi, jika anda seorang pekerja di Malaysia, ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan. Untuk mendapatkan kad pekerja madani, langkah pertama adalah daftar madani melalui portal rasmi e-Madani. Di sini, pekerja perlu mengisi maklumat peribadi seperti nama, alamat dan no pekerja. Pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan lengkap. Selepas itu, pekerja perlu melengkapkan permohonan dengan mengesahkan status pekerjaan mereka dan memilih jenis insentif yang diinginkan seperti kad kesihatan pekerja atau program latihan melalui Kerjaya Madani. Setelah permohonan dihantar, pekerja boleh semak status madani atau cek madani melalui portal untuk memastikan status permohonan mereka. Jika permohonan diterima, pekerja akan menerima kad pekerja madani yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk mendapatkan manfaat kesihatan dan latihan kemahiran. Bagi majikan, mereka juga boleh menguruskan maklumat pekerja dengan lebih mudah melalui portal Kerjaya Madani, di mana mereka boleh memantau perkembangan dan status pekerja mereka. Sekiranya pekerja terlupa kata laluan atau menghadapi sebarang masalah dengan pendaftaran, mereka boleh menggunakan fungsi lupa kata laluan di portal e-Madani untuk mendapatkan akses semula. Jangan risau, prosesnya sangat mudah dan cepat. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang untuk Kad Pekerja Madani 2025 dan nikmati pelbagai insentif serta kemudahan yang ditawarkan. Dengan Kad Pekerja Madani, pekerja di Malaysia akan lebih terjamin, bukan sahaja dari segi kesihatan, tetapi juga dari segi peluang kerjaya.